pintu parking F. Banyak juga tempat parking. So sini ada lift, kau boleh pergi ke Stadium Merdeka terus. Staircase to the stadium. Tengok. Good. Pas parking sini. There's a flagpole. Ada jalan. Laju Selangor Correction. Otai-otai. Dah Jamil ni. Complete. Ini main montage pentah pertama je. So ini Royal Entrance dan pintu depan ni. RMS ni kan, RMS SFC. So sini kereta sama. Sini tempat penjualan buku gemilang sejarah perjalanan bola sepak Selangor. Hardcover paperback 99, hardcover 129. Mau terdari mesti kat One PC Supermoh ni. Apa? Ni baik. Rakam boleh bang? Ha? Rakam boleh ya? Boleh. Okey. Ni jual. Boleh. Hai bos.
1985 dan menjadi merangkul kejuaraan Piala Malaysia pada 1973, 76, 78, 79, 81, 82 dan 84. Sebanyak 7 kejuaraan Piala Malaysia. Dan tarikh-tarikh ini adalah tarikh-tarikh yang saya masih belum dilahirkan di dunia ini. Tetapi saya berkesempatan untuk bersama dengan beliau dan juga tidak lupa pemenang pilihan emas untuk sukan SEA 1977. Paling penting mempunyai pengalaman yang cukup berharga bersama dalam satu perlawanan dengan seorang yang pernah terkenal dengan gelaran Hand of God, iaitu Diego Maradona. Untuk tadinya juga untuk otak-otak kita ketika berfikir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Murtada Ali. Hari ini Hari Legasi Merah Kuning. Bila ditulis buku dan luka. Sesi latihan. Dia ramai. Cigo. Salim itu, sana minum air tu. Nampak motivated dapat menang 5-1 semalam. Oh, nice juga. Kalau selalu buat kat sini pun nice juga. Ramai sikit family datang tengok. Harap Selang FC pertimbangkanlah selalu sikit buat macam ni. Open training di Hari Merdeka ni. Mana ada orang jogging sini. Alex semua ada. Korea tu. Sana keeper training. Hugo Diarra kat situ. Sakuan. So ada session ke? Ni fitness coach yang baru tu. Hopefully menang lawan Kuching next week. Okay, Kuching pun tengah on form sekarang ni. Baiklah tuan-tuan dan puan kepada anda yang ramai tengah tengok Selang FC training. Wow, tu dia penuh belah sininya apa kosong.
Semua dah balik. Okey, pada anda yang dah beli buku, Gemilang tu Sejarah Perjalanan Bersepak Selangor di luar, ada sesi bagus, ada sesi tantangan signing ceremony dengan Redon Abdullah, dengan Dato' K. Raja Gopal dan juga dengan Azman Adnan. Jadi ada buku, sila keluar sekejap untuk dapatkan tanda tangan. Lepas tu kita boleh masuk balik dalam. Kapten Faizal Halim dan juga Noah, minta maaf semua, buat ke depan. Ya, kita buat kat luar. So kita jom ramaikan kat luar. Okey.